1,000 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan, Sabah awal pagi semalam. Akibat kebakaran itu, 9,000 penghuninya tinggal sehelai sepinggang namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Langkah kebakaran memang tidak akan dapat dikawal. Dia merebak terlalu cepat. Bomba Sandakan memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran di perkampungan atas air ini pada jam 1.32 pagi. Susulan itu, 35 anggota termasuk dari Balai Bomba Kinabatangan digerakkan bagi operasi memadam kebakaran. Api marak dan merebak dengan cepat kerana struktur rumah kayu itu dibina terlalu rapat selain faktor angin kencang. Menyebabkan kebakaran rumah di Kampung Bahagia Sandakan. Untuk anggaran semasa saat ini kebakaran melibatkan 1,000 buah rumah. Pasukan bomba serta jentera terlibat juga sukar melalui jalan yang sempit. Keadaan air laut yang surut turut menyukarkan anggota bomba mendapatkan sumber air terbuka. Sementara itu, penduduk mendakwa kebakaran dipercayai berpunca daripada kecuaian ketika memasak. Bila dia masak, macam ada aksiden lah kan. Dia ambil cuma kain, dia tidak basah. Bila dia begini, ini kain yang dia kena api, marak. Dia umpan pergi sana, dia ambil lain lagi. Jadi marak di sini, marak di sana. Mangsa turut berkongsi detik cemas ketika menyelamatkan diri. Saya terus menengok keluar, marak sudah. Jadi saya sudah ambil saya punya anak sama laki saya, ambil yang penting saja surat-surat segalanya, baru saya terus keluar dari rumah tu. Bantu sama itu orang. Sekali saya pergi sana, itu api sudah di atas atap, marak sudah betul. Terpaksa saya gustan. Kasih lari itu budak-budak semua, susu saya, bini saya, anak saya kasih lari. Hirut jauh, pasal saya punya rumah di sini. Saya ingat itu saya punya rumah, tidak ada lah. Tidak kena lah. Tidak kena. Tapi itulah takdir sudah, pasal banyak orang yang tolong di rumah saya. Bukan saja 100 orang, sampai 200 orang di rumah saya. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah telah menggerakkan semua agensi berkaitan bagi menyalurkan bantuan segera dan memastikan keselamatan mangsa kebakaran terbabit terjamin. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur dalam kenyataan di laman Facebooknya memaklumkan keutamaan kini ialah memastikan kebajikan dan tempat pelindungan sementara selain keperluan asas serta makanan. Pihaknya akan memantau keadaan dari semasa ke semasa dan memastikan segala bentuk bantuan disalurkan dengan segera dan berkesan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Josh Abdul Rahman ketika ditemui di lokasi kejadian berkata, kesemua mangsa kini ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara iaitu PPS Taman Batu Sapi dan Sekolah Kebangsaan GAS. Proses pendaftaran mangsa di kedua-dua PPS terbabit dijangka selesai malam ini.